Assalamualaikum. Kawan-kawan semua apa khabar? Alhamdulillah, semoga semuanya baik-baik saja. Bila kita sihat, kita akan dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna. Takif nak nasihat sikit je. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan sudah dekat. Bila Ramadan tiba, semua umat Islam akan berpuasa. Tapi ramai juga yang berpuasa hanya mendapat lapar dan dahaga saja. Kenapa ya? Ya, sebab kita tidak betul-betul menjaga perkara-perkara yang dilarang ketika berpuasa. Ish. Kesian kan? Mentari pagi bersinar cerah, hati bahagia, penuh suka. Tazkirah Ramadan, bulan berkah. Tajuk yang akan saya bawa. Kawan-kawan, tahukah maksud puasa? Tak tahu? Dengar ya. Puasa ialah menahan diri daripada makan, minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari serta dengan niat. Jangan jadi seperti berkobar berpuasa. Ye. Pagi-pagi sudah curi-curi makanan. Ini tidak menghormati bulan Ramadan. Jangan pula senyap-senyap pergi minum air dalam bilik air ya. Batal puasa. Dengarkan hadis ini ya. Allah, kullu amali bani Adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bih. Muttafaqun alaih. Allah berfirman, setiap amalan anak Adam adalah untuk dirinya, melainkan puasa. Sesungguhnya puasa itu milikku dan akulah yang akan membalaskannya. Muttafaqun alaih. Kawan-kawan, Ramadan adalah bulan bonus untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya kerana Allah yang akan membalas setiap puasa kita. Seeloknya di bulan ini, kita banyakkan membaca Al-Quran, bersedekah, berzikir, berdoa dan melakukan perkara sunat yang lain. Di samping itu, jangan tinggalkan perkara yang wajib. Macam ni barulah mendapat berkah di bulan Ramadan. Tapi kan, pahala kita boleh berkurang kalau kita suka mencarut, memaki, memfitnah atau melihat dan membuat perkara-perkara yang boleh mendatangkan dosa sepanjang bulan Ramadan. Lama-lama daripada pahala kita banyak, akhirnya menjadi semakin berkurang. Bagai kambing menanduk bukit, sia-sia puasa kita. Jadi, no makcik-makcik membawang dah ya. Puasa bukan benda baru. Ia telah disyariatkan sejak zaman dahulu lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Kawan-kawan, Takif paling suka bila nak berbuka puasa. Macam-macam makanan ada. Ayam golek, ikan bakar, ayam muih, air buah dan lain-lain. Tak sabar rasa nak berbuka. Tapi awas, jangan sampai membazir.
Akhirnya, makanan yang banyak-banyak tadi tidak habis dimakan dan masuk ke tong sampah. Membazir itu amalan syaitan. Cuba kita kenangkan saudara se-Islam kita di Palestin berpuasa dalam keadaan berperang yang begitu sukar untuk mendapatkan makanan dan minuman. Jadi, bersederhanalah kita ketika berbuka puasa. Ramadan pergi, Syawal menjelang. Namun amalan terus dikenang. Bukan sekadar sebulan menahan, tetapi latihan jiwa sepanjang zaman. Kawan-kawan, puasa ini satu latihan untuk mendisiplinkan diri kita. Mungkin pada awalnya terasa susah, tetapi semakin lama kita berpuasa, semakin mudah kita menyesuaikan diri dan merasai kebaikannya. Ala bisa, tegar biasa. Akhir kata, jangan lupa bangun sahur ya. #DaiTakif, sembang-sembang tambah ilmu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.